Lepas tu bila dia buat lagi sekali kat sini macam, uish, naik pula atas dia dapat main kan. So rasa macam, oi. First of all, saya ada short match. Dan masa sama juga memang nak tengok macam mana grand final yang jadi kat ni. Sebab tempat ni lama saya tak pergi lah. Dulu saya pernah main tournament sini. Lepas tu bila dia buat lagi sekali kat sini macam, uish, naik pula atas dia dapat main kan. So rasa macam, oi, rasa macam nak main balik. Tapi mungkin kalau nak main balik tu nak kena take time lah. Tapi bila tengok balik macam mana apa grand final ni meriah lah. Ramai lah orang datang. So far saya main game Shoki ni dia unik sebab hero banyak. Lepas tu dia punya tak susah untuk saya nak faham. Sebab bagi saya dia senang nak faham. Cuma mungkin nak kena catch up dari segi nak kena main macam-macam hero lah. Sebab masa kita main pun, kalau untuk beginner nak main pun, diorang kena pilih role yang mana diorang nak. So mungkin dari masa ke semasa diorang kena convert lah. Diorang kena belajar semua hero lah. Tapi untuk mungkin nak belajar tu tak ambil masa yang lama. Selalunya kalau game-game yang kita nak develop ni, nak faham ni mungkin ambil masa 6 bulan ke setahun. Tapi kalau macam Shoki ni, bila kita just tukar role, kita boleh belajar benda dalam masa sebulan lah.